Mungkin 10 tahun lepas kalau kita sebut nama Toyota Corolla, semua orang akan teringat sebuah sedan daripada Toyota yang simple, yang reliable dan mungkin boleh bertahan selama 50 ke 60 tahun. Tapi dalam beberapa tahun yang lepas, Toyota Corolla ni dah datang dalam bentuk SUV. Dan di Malaysia, Toyota Corolla dalam bentuk SUV ni lebih popular daripada Toyota Corolla dalam bentuk sedan. Ini adalah Toyota Corolla Cross HEV, salah satu SUV hybrid daripada Toyota. Di pasaran Malaysia, Toyota Corolla Cross ni didatangkan dalam 3 varian. Varian V berharga RM133,800, kemudian varian HEV berharga RM140,800 dan varian HEV JR Sport berharga RM148,800. Kalau anda mencari SUV hybrid dalam segmen ini selain daripada Toyota Corolla Cross HEV, ada juga pilihan seperti GWM Haval H6 HEV dan juga Hyundai Tucson Hybrid. Lain-lain dalam lingkungan harga ini ada juga SUV plug-in hybrid ataupun PHEV. Baik, jom kita tengok bahagian luaran dulu untuk Corolla Cross HEV ni. Pertama sekali pada bahagian hadapan ni ada lampu LED jenis projector dengan lampu signal sequential. Ada juga lampu kabus jenis LED. Kalau kita bandingkan varian HEV ni dengan varian 1.8G yang bukan hybrid, sebenarnya perbezaan dia tak ada yang ketara sangat. Selain logo Toyota yang ada line biru ni, dan juga varian HEV ni dia ada badge HEV pada belah tepi dan juga belah belakang. Pada bahagian sisi Corolla Cross HEV ni, first kali kita tengok dia punya rim dan juga tayar. Jadi rim dia bersaiz 18 inci dengan tayar Toyo Proxus CR1 225/50/18. Varian yang bukan hybrid iaitu varian 1.8G pun menggunakan tayar dan juga saiz rim yang sama. Pada bahagian sisi Corolla Cross HEV ni, untuk kedua-dua pintu hadapan ada keyless entry, dan seperti kebanyakan SUV lain dia ada body cladding yang tak dicat ni, dan dia ada satu curve line tau dekat bahagian belakang ni yang buatkan kereta ni dia nampak lebar pada bahagian belakang. Selain tu dia tak ada apa-apa standout feature sangat lah. Macam dia punya door handles ni pun jenis yang traditional sahaja, bukan jenis pop-up ataupun flush. Pada bahagian belakang Corolla Cross HEV ni, sayangnya lampu belakang dia bukan jenis full LED, tapi lampu utama belakang ni masih lagi LED. Cuma lampu signal dia dan juga lampu reverse dia jenis bulb, bukan LED. Dan dia datang dengan rear fog light juga, cuma rear fog light dia bukan pada bahagian bumper bawah ni, tapi ada pada lampu belakang sebelah kanan ni. Jadi dia ada sebelah sahaja. Suluhan lampu hadapan Toyota Corolla Cross HEV ni bagus. Light temperature dia lebih ke arah warm sedikit. Anda boleh nampak dalam video ni saya lalu jalan yang betul-betul gelap. Okey, lampu hadapan ni ada juga fungsi auto high beam. Pada saya fungsi auto high beam dia ni cukup cepat untuk bertindak. Setiap peluang yang dia dapat untuk high beam, dia akan high beam. Bila ada incoming traffic pun dia cepat untuk off high beam. Memang bagus, tapi ada masanya saya rasa dia terlalu sensitif. Pernah juga terjadi bila mana masih ada motor ataupun kereta depan saya, fungsi auto high beam dia ni tiba-tiba on, tapi nasib baik dalam 1 ke 2 saat sahajalah. Tapi dalam 1 ke 2 saat tu saya lah yang panik, sebab saya takut kereta depan tu ingat saya high beam untuk dia ke tepi ke apa. Jadi saya rasa fungsi auto high beam dia ni sebaiknya anda on waktu anda lalu jalan yang gelap ataupun tak ada lampu jalan. Kalau anda lalu di atas lebuh raya, kebiasaannya yang ada lampu jalan, mungkin anda boleh off sahaja fungsi auto high beam ni. Okey, masuk ke bahagian dalam ni, sebenarnya design dashboard dia ni sama je dengan Toyota Corolla versi sedan and even JR Corolla pun. Maaf owner-owner JR Corolla, tapi memang samalah dia punya aircon vent semua ni. Dari segi penggunaan material dan juga build quality dia pula, atas ni hard touch, sini soft touch, sini ada soft touch. Dia punya dashboard ni dia soft touch. Pada bahagian center console dia, area yang selalu kena kita punya lutut ataupun kita punya kaki ni kan, dia hard touch tau, dan dia tak ada padding. Jadi dekat sini saya rasa sepatutnya dia ada padding lah. Apa yang membezakan varian hybrid ni dan juga varian 1.8V yang bukan hybrid tu, pertama sekali adalah varian HEV ni dia ada drive mode
dekat area center console ni. Seterusnya dia ada digital instrument cluster bersaiz 12.3 inci full color, dan untuk varian HEV ni dia ada dual zone climate control. Selain tu, untuk dia punya material seat, dia punya screen 10.1 inci ni semua sama je antara dua-dua varian 1.8V dan juga varian HEV. Dari segi ergonomik dia pula, pertama sekali dia punya steering ada tilt and telescopic adjustment. Kerusi pemandu ni ada electrical adjustment 8-way. Jadi dua benda ni membantu kita untuk dapatkan sitting position yang ideal lah. Seat dia pada saya dia cukup supportive sebab dia support sampai kita punya lower back ni. Jadi kalau kita bergerak jauh ke, benda ni pun boleh buatkan kita kurang sakit badan. Dia punya armrest ni pun kita boleh adjust ke belakang ataupun ke depan. Cuma dia punya gear lever ni dia agak rendah sikit. Tak adalah rendah sangat, cuma saya prefer gear lever ataupun center console yang tinggi sikit macam family dia sendiri, iaitu Toyota Vios. Sekarang ni kita tengok dia punya ruang simpanan dan juga dia punya amenities dekat dalam ni. Okey, jadi dekat center console ni dia ada dua cup holder. Jadi saya akan test menggunakan botol 500ml. Okey, dia boleh muat, dan kalau kita tolak armrest ke depan pun masih lagi boleh muat dekat sini. Pada bahagian door cards dia pun ada satu lagi cup holder, dan dia ada ruang simpanan yang sebenarnya tak adalah besar sangat, tapi boleh lah nak letak kita punya smart tag ke apa kan. Dalam armrest ni dia punya ruang simpanan tak adalah besar sangat sebenarnya, dan dekat dalam armrest ni dia ada 12V socket. Lepas tu dekat bahagian sini dia ada wireless charger dengan clip. Cuma wireless charger ni bila dia letak dekat bawah ni tak ada apa-apa ventilation, memang phone kita akan cepat panas lah. Dan pada waktu malam kita boleh nampak dia ada ambient lighting dekat dia punya door cards ni dan juga dia punya cup holder. Okey, sekarang jom kita belik-belik screen head unit dia. Ni adalah dia punya home screen. Okey, jadi saya dah connect dengan Apple CarPlay saya. Dekat bawah ni ada shortcut lah untuk Android Auto dan juga Apple CarPlay. Dua-dua connection ni sebenarnya wireless. Dan dekat sini dia punya radio dan vehicle status serta dia punya 360 camera. Okey, pertama sekali kita tengok benda yang menarik dekat dia punya screen head unit ni, sebab ada beberapa benda yang jarang-jarang ada pada kereta lain. Yang pertama sekali adalah dia ada macam multimeter ni, dia ada roll angle semua ni lah. Kalau anda ingat Mitsubishi X-Force ada benda ni, tapi Mitsubishi X-Force tu dia ada macam-macam lagi information. Yang ni dia agak limited jugalah. Dia ada kompas kat sini, lepas tu ada dia punya roll angle. Yang kedua pula, benda yang menarik ada dekat Corolla Cross ni punya head unit adalah dia punya equalizer setting. Okey, equalizer setting dia ada dekat setting audio ni, graphic equalizer, preset select, nampak? Dia ada preset untuk sedan. Dia ada C-SUV. C-SUV ni apa? C-SUV ni SUV segmen C. Lepas tu HB ni saya assume hatchback lah. Lepas tu ada MPV, ada SUV, ada van, hard rock, classical, jazz, R&B ni memang biasalah kita jumpa. Tapi preset-preset yang macam ni memang jarang-jarang ada lah. Okey, selain tu dia tak ada apa-apa application pun lah dekat dalam dia punya screen head unit ni. Dia just memang simple sahaja. Dekat sini dia ada Bluetooth, USB. USB ni kita kena cucuk kabel USB-C dekat sini. Alright, lepas tu iPod ni pun kita kena cucuk USB-C juga. Lepas tu AV off ni maksudnya audio visual off. Okey, tadi kalau anda perasan ada saya punya current playlist tengah play kan. Jadi bila saya tekan AV off ni, dia akan terus off lah apa-apa audio ataupun visual yang tengah playing. Lepas tu phone yang ini kalau kita connect dengan kita punya device, dia akan keluar lah kita punya contact ataupun kita punya call log. Lepas tu sistem, yang ni benda-benda biasa sahajalah macam software information. Selain tu dia ada regional ni, kita boleh pilih kita punya time zone. Selain tu user interface, kita boleh pilih lah kita punya background nak macam mana ni, warna biru, ada warna merah, ataupun kita nak plain sahaja warna biru. Okay, tapi yang ni dia punya default setting. Seterusnya key illumination color ni adalah color-color untuk button yang ada dekat sini. Dia sebenarnya bukan button, yang ni touch sensitive lah. Okay, yang macam sekarang ni dia warna biru, warna merah, warna hijau.
warna kuning. Saya tak sure anda boleh nampak ke tak kat dalam kamera. Okay, tapi kita set je lah warna biru balik. Dan sebenarnya dekat dia punya head unit ni sangat simple lah, tak ada benda yang wow sangat ke apa. Akhir sekali jom kita tengok dia punya kamera 360 panoramic view. Okay, panoramic view monitor dia macam biasalah Toyota, dia akan pusing-pusing dulu dia punya screen tu. Dan pada saya dia punya screen kan, dia agak low res jugalah sebenarnya. Sebab saya pernah bawa balik kereta yang lagi murah daripada Toyota Corolla Cross ni, tapi dia punya kamera tu memang jauh lebih clear berbanding apa yang kita dapat pada Toyota Corolla Cross ni. Okay, dia ada macam-macam angle lah kita boleh pilih, sebab yang ni dia 360 panoramic view kan, dia 360 degree angle daripada tepi. Lepas tu kalau anda nak view daripada atas, view macam drone shot ni pun ada daripada atas. Boleh tukar-tukar colour kereta juga. Macam yang saya dapat ni colour biru, so saya stay warna biru je lah. Tapi warna-warna yang ada ni memang warna yang UMW Toyota bagi option untuk pasaran Malaysia. Okay, dia ada colour silver, ada colour biru yang saya ada sekarang ni. Okay, jom kita tengok dia punya digital instrument cluster ni pula. Dan screen ni dia fully customizable. Contohnya saya boleh pindahkan EV driving ratio ni kepada belah kanan ni, dan indikator untuk bateri dan juga enjin ni saya boleh pindahkan dekat belah kiri ni. Okay, cumanya bila dia fully customizable ni, kita akan rasa dia agak kompleks jugalah. Even sampai sekarang pun saya masih lagi ada masa tu saya terkial-kial juga sebenarnya. Okey, jadi jom kita pindahkan EV driving ratio tu dekat sebelah kanan, dan indikator bateri dan juga enjin tu kita pindahkan dekat sebelah kiri. Okey, so kita tekan arrow ni, hold. Alright, so yang ni saya pindahkan, saya pilih setting indikator tadi tu. Okey, sekarang saya pindah dekat sebelah sini. Dan saya cari dia punya EV driving range. Nampak? Alright, tengah ni pun kita boleh pilih info apa yang kita nak. Macam sekarang ni adaptive cruise control dan juga lane keeping assist tu saya off. Okay, tapi boleh juga kita nak pilih tunjuk message ke. Message ni basically vehicle status lah. Okay, ataupun kita tak nak apa-apa info ni, macam tadi lane keep assist dan juga dia punya adaptive cruise control. Kalau kita masuk ke setting, okay, meter ni kita boleh pilih beberapa preset. Okay, meter type, sama ada kita nak ada 2 gauge macam ni ataupun satu sahaja, ataupun kita nak lebih simple, kita tak nak ada rounded gauge tu kan. Okay, tapi saya pilih yang ni tadi. Lepas tu meter style, kita boleh pilih juga. Macam sekarang ni dia smart, okay, dia warna biru. Ataupun kita boleh pilih casual ataupun tough. Okay, selain daripada tough, dia ada sporty juga. Dan apa yang menarik juga, dia ada drive mode kan dekat sini, ada button drive mode ni. Dan kalau saya pilih drive mode ataupun saya tukar drive mode, dia akan ada animation yang agak boleh tahu menarik juga. Contoh sekarang ni saya dekat normal mode, sekarang saya masuk power mode. Okay, tu power mode, ni eco mode, dan berbalik kepada normal mode. Okay, yang ini saya bawa passenger saya bawa family saya pun, bila diorang tengok benda ni, diorang macam diorang kagum jugalah benda ni. Okay, sebab grafik dia punya colour memang pada saya puas hatilah dekat sini. Dia punya refresh rate untuk skrin ni pun memang cukup puas hati. Okey, seat untuk bahagian belakang ni dia punya ruang pada saya okey sahaja. Seat pemandu ni saya dah adjust pada posisi pemanduan saya untuk konteks saya berketinggian 185 cm. Ruang kaki dia sebenarnya sempit sikit lah, tapi nasib baik dia punya seat ni dia melengkung sikit ke depan ni, jadi kaki saya masih lagi boleh bergerak kiri ke kanan
Seat dia ni pula cukup sportif, sama macam bahagian depan, dia support sampai kita punya lower back ni. Jadi kalau nak berjalan jauh dekat belakang ni pun, duduk belakang ni pun masih lagi selesa. Lantai dia ni pula, walaupun ni adalah versi hybrid, dia punya lantai ni tak terlalu tinggi sangat tau. Dan kaki saya ni pun sebenarnya masih lagi dalam position yang natural. Maksudnya tak adalah tinggi sangat macam ni ke apa, tak. Dekat bahagian belakang ni pun ada armrest, dan pada armrest ni ada 2 cup holder. Dekat door cards dia pun ada satu lagi cup holder. Dekat bahagian bawah ni tak ada apa-apa ruang simpanan. Dan dekat sini ni bukan ruang simpanan pun sangat sebenarnya, tapi ni berfungsi sebagai kita punya handle untuk tutup dan juga buka pintu. Selain tu belakang ni dia ada 2 aircon vent dan juga 2 port USB-C. Cuma aircon vent ni dia rendah sangat, so dia tembak kita punya lutut. So lutut kita je lah yang sejuk. Capacity boot untuk Corolla Cross HEV ni adalah 440 liter. Sama sahaja dengan varian bukan hybrid. Jadi saya dah cuba letakkan 2 suitcase, satu yang besar, satu yang kecil. Ruang yang ada selepas saya letak 2 suitcase ni okey-okey sahajalah. Ada juga tonneau cover yang jenis lembik ni, tak sesuai lah kalau anda nak letak barang yang berat sedikit. Bawah lantai boot ni ada spare tyre tapi jenis space saver, bukan full size. Okey, dari segi train kuasa dia pula, Corolla Cross HEV ni datang dengan enjin 1.8 liter NA. Enjin dia menghasilkan 98 PS dan juga 142 Nm torque, dan motor elektrik dia menghasilkan 72 PS dan 163 Nm torque, dan combined power output dia adalah 122 PS. Kalau kita bandingkan dengan varian bukan hybrid, dia datang dengan enjin yang sama juga 1.8 liter NA, tapi dengan power output yang lebih tinggi, 139 PS dan 172 Nm torque. Okay, jadi dekat sini varian bukan hybrid yang lagi murah, dia punya power output tu lagi tinggi sebenarnya daripada varian hybrid. Jadi adakah varian hybrid ni dia rasa under power dengan 122 combined power output tu kan? Pada saya power dia taklah under power dan dia taklah laju sangat. Power dia ngam-ngam je lah. Kalau kita nak memotong ke apa, ada power yang cukup sebenarnya, tapi dia tak adalah laju sangat. Okey, pada kelajuan yang rendah kita boleh rasalah dia punya instant torque daripada electric motor tu kan. Tapi lepas speed dalam 70 ke 80 km sejam macam tu, kita dah tak adalah rasa sangat bila tekan tu dia jerk ke belakang ke apa, taklah. Operation untuk sistem hybrid dia ni sama sahaja dengan sistem hybrid pada Toyota Vios ataupun model-model Toyota lain yang menggunakan sistem hybrid generasi keempat daripada Toyota ni, yang mana pada kelajuan yang rendah dia akan menggunakan elektrik motor dan juga bateri sahaja untuk menggerakkan kereta. Kelajuan yang rendah ni pada 50 km sejam dan ke bawah lah. Okay, tapi once kita dah lebih daripada 50 km sejam ataupun kita tekan lebih sikit dia punya pedal accelerator ni, enjin pun akan masuk untuk menggerakkan roda. Dia ada EV mode juga, cuma EV mode dia ni tak adalah boleh bergerak jauh sangat pun, sebab kapasiti bateri dia ni pun tak besar. Saya rasa dalam 3 km macam tu dah keluar pop-up dah yang bateri hybrid dia ni low. So dia memang tak boleh bergerak jauh dengan menggunakan elektrik motor dan juga bateri sahajalah. Enjin tu memang sentiasa akan support untuk charging dan juga menggerakkan roda kereta ni. Dari segi pemanduan pula, saya rasa dia punya sistem suspension ni lebih kepada lembut, tapi dia tak adalah lembut sampai kita rasa loya ke apa. Jadi kalau pemanduan dalam bandar tu memang cukup selesa lah kalau kita langgar bump ke ataupun kita lalu jalan yang tak berapa rata ke. Tapi pada highway speed lebih daripada 120 km sejam tu dia dah mula membuai lah. Okay, kalau bawah daripada 120 km sejam tu pada saya dia masih lagi selesa. Lebih daripada tu dia kurang selesa sikit lah, sebab dia dah start membuai-buai apa semua tu kan. Dan memang logik pun lah, sebab Toyota Corolla Cross ni pun dia bukanlah pilihan yang sporty dalam kelas dia. Jadi suspension tuning dia memang lebih kepada lembut lah, bukannya untuk bawa laju ke apa sangat.
Dari segi NVH pula, saya rasa ni bukanlah yang terbaik dalam kelas dia sebenarnya. Sebab yang paling kuat sebenarnya adalah dia punya road noise. Okay, bunyi angin tu tak kuat sangat, cuma yang paling kuat adalah dia punya road noise lah. Tapi bergantung pada jalan juga. Macam sekarang ni saya tengah drive atas permukaan yang dah lama tak diturap juga sebenarnya. So memang agak kuat lah. Saya pernah drive kereta lain pada jalan yang sama ni juga, tapi saya rasa dia punya road noise tak adalah sesignifikan yang sekarang ni. Dan saya hairan jugalah sebab tayar yang diguna ni adalah tayar Toyo Proxus CR1. Dan tayar Toyo Proxus CR1 ni memang dah biasa pun digunakan dalam model-model yang lain yang saya pernah drive juga. Tapi bunyi dia taklah kuat. Mungkin insulation pada bahagian fender depan ataupun belakang tu kurang sedikit lah. Jadi dia punya road noise tu memang kurang baik jugalah sebenarnya. Okay, sekarang ni saya drive pada kelajuan 90 km sejam. Mic ada dekat sini. Mungkin dekat dalam kamera anda tak dapat dengar sangat dia punya road noise tu, melainkan kalau anda guna earphone ataupun headphone. Okay, so sekarang saya 90 km sejam. Kita laju sikit. 90, 100, 110. Okay, 120. Okay, 120 ni bunyi angin tu dah ada, tapi yang paling kuat sebenarnya masih lagi bunyi jalan lah, bunyi road noise tu. Okay, slow balik 110. Okay, 190 km sejam. Dari segi penjimatan bahan api pula, saya dah isi minyak penuh dan bergerak sejauh 100 km. Perjalanan saya untuk 100 km ni boleh kata 80% di atas lebuh raya dan 20% adalah jalan dalam ataupun B-roads. Masa di atas lebuh raya, kelajuan saya dalam 100 ke 110 km sejam. Adalah dalam 2-3 kali saya memotong, yang mana kelajuan saya meningkat ke 130 ke 140 km sejam. Dan pada B-roads pula, kelajuan saya sekitar 60 ke 80 km sejam sahaja. Dan kadar penggunaan minyak saya untuk 100 km adalah 5.6 liter per 100 km ataupun sekitar 17.9 km per liter. Kalau ikutkan apa yang Toyota claim, Corolla Cross HEV ni boleh dapat 23.3 km per liter ataupun sekitar 4.3 liter per 100 km. Tapi untuk apa yang saya dapat ni pun saya rasa puas hati untuk satu SUV. Saya bukanlah pemandu yang pandu perlahan sangat, tapi nak kata suka pandu laju sangat pun tak. Dan saya rasa kalau anda seorang yang suka pandu dengan lebih sopan sedikit, tak mustahil untuk dapatkan kadar penjimatan bahan api yang lebih baik. Okay, seterusnya jom kita cerita tentang dia punya sistem keselamatan. Jadi Corolla Cross Hybrid ni datang dengan sistem ADAS Level 2 yang mana merangkumi Adaptive Cruise Control dan juga Lane Tracing Assist dan beberapa features lain lah. Okay, pada saya dia punya Adaptive Cruise Control ni tenang-tenang sahaja. Pada stop and go traffic pun, cara dia control dia punya accelerator dan juga brake tu, kita tak rasa risau sangat ataupun takut sangat ke apalah. Okay, sebagai kesimpulan ataupun closing thoughts lah, mungkin anda terfikir kan, berbaloi ke beli satu SUV hybrid yang harga dia RM140,000 tapi power dia tak tinggi kalau dibandingkan dengan SUV-SUV yang harga dia jauh lebih murah dengan features yang taklah premium sangat. Jadi pada saya, kalau anda seorang yang mementingkan keselesaan dan juga penjimatan bahan api, Corolla Cross Hybrid ni mungkin boleh jadi model yang anda boleh shortlist lah. Okay, untuk anda beli kan, boleh shortlist lah dulu, anda pergi test drive apa semua. Sebab pada saya, walaupun saya dah drive jauh kan, ke sana ke sini, saya shoot kereta ni pun bukan dekat-dekat kan saya pergi, macam-macam tempat juga saya pergi. Dan penjimatan bahan api daripada saya puas hatilah untuk sebuah SUV yang besar ni kan. Dan keselesaan dia pula,
Saya boleh buat kerja dekat belakang. Saya drive ni pun saya rasa santai je kan. Memang kereta ni dia tak buat kita rasa nak drive laju-laju sangat ke apalah. Jadi kalau anda pentingkan dua benda yang saya sebut tadi, keselesaan dan juga penjimatan bahan api, saya rasa anda boleh shortlist lah Corolla Cross Hybrid ni. Baik, itu sahaja yang saya boleh kongsikan dengan anda tentang Toyota Corolla Cross Hybrid ni. Semoga info yang saya bagi ni dapat membantu anda untuk membuat pilihan membeli kereta dengan lebih tepat. Kalau anda suka dengan video ni, bolehlah tinggalkan like, share dan juga subscribe kepada channel kami ni. Kami juga ada website di alamat carsofmalaysia.com. Di situ ada berita otomotif terkini dan juga panduan untuk membeli kereta. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang.